Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Kuala Kubu. Okey sahabat, Kuala Kubu ni terletak di bahagian timur laut negeri Selangor, iaitu kira-kira lebih kurang dalam 21 km dari Tanjung Malin dan 60 km daripada Kuala Lumpur. Kuala Kubu ni dia terletak di dalam negeri Selangor, di daerah Hulu Selangor, Mukim Ampang Pecah, keluasan sekitar dalam 177 hektar. Semasa di bawah pemerintahan British, iaitu daripada Presiden Frank Stapleton, Kuala Kubu ni merupakan salah satu jalan masuk untuk ke negeri Pahang. Oleh kerana banjir besar pada waktu tu, pihak British pun memindahkan pentadbiran diorang daripada Kuala Kubu tu pergi ke Kuala Kubu baru. Dari 1931 sampailah ke tahun 1975, maka tertubuhlah Majlis Daerah Hulu Selangor. Masa tu banyaklah perubahan yang nak buat. Pada 15 Januari 1994 pula, maka pejabat pentadbiran Majlis Daerah Hulu Selangor dinaik taraf kepada Majlis Pembandaran Hulu Selangor dan juga dirasmikan oleh Menteri Besar pada waktu itu, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhammad Taib. Ini adalah kawasan Ampang Pecah di Kuala Kubu. Pada satu ketika dulu, daerah Kuala Kubu ni terkenal dengan kisah buaya putih. Dan nama bagi Ampang Pecah ni wujud pada satu kisah legenda buaya putih kira-kira pada tahun 1883 sahabat. Mana kedegilan seorang pegawai Inggeris ni, dia pergi bunuh buaya tu. Disebabkan kedegilan beliau ni lah, dia pergi bunuhnya buaya tu, maka terjadilah banjir besar yang memusnahkan empangan yang dibina oleh penduduk dari batang-batang kayu yang ditambak daripada tanah merentangi sungai Kubu tu, iaitu Sungai Selangor. Panjang empangan tu kira-kira 1.6 kilo dan lebar lebih kurang dalam 91-92 meter macam tu. Itulah nama dia jadi nama Ampang Pecah. Satu kilometer daripada Ampang Pecah ni terdapat kampung orang asli. Kampung orang asli ni apa lagi, mestilah ada sungai yang menarik. Disebabkan kawasan ni sangat jauh, jadi di sini dia tak ramai sangat pengunjung. Jadi memang best lah kalau korang datang, korang je yang ada. Air dia memang sejuk lah. Kawasan yang cantik, bersih. Tapi kalau korang nak masuk, dinasihatkan pergi berkawan lah, lebih selamat. Okey lah sahabat, cukuplah cerita pasal Kuala Kubu. So korang layan je lah video ni. Okay, bye-bye. 车站陌生的人群，也许在小河遇见你换乘，赶往开城迟到的电影，会不会在偶遇电梯某层？Mencari sesuatu yang abadi. Cara lain tu, bisnes tak boleh jalan.